2 tahun lagi menjelang PRU ke-16, kita tengok PH Pakatan Harapan sekarang ada masalah yang agak besar untuk ditangani sebelum masuk ke pilihan raya. Keyakinan pengundi khususnya bukan Melayu dan sebahagian besar penyokong Melayu juga nampaknya dah macam fed up ataupun dah macam malas dah nak ambil kisah. Situasi dan momen ni sebenarnya pernah dirasai masa sebelum masuknya PRU ke-15 yang lepas. Sendu, tak ada semangat, tak nampak macam boleh pergi ke mana dah Pakatan Harapan pada masa tu. Tapi ada beberapa anjakan paradigma yang berlaku beberapa bulan sebelum masuk PRU 15 tu yang menyebabkan PH boleh menang kursi lebih banyak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Tapi kita masih ada 2 tahun ni, aku sangat mengharapkanlah ada sesuatu yang dibuat oleh kepimpinan PH. Pada pandangan aku ada 2 benda yang perlu diberi perhatian oleh pimpinan PH. Yang pertama, jangan ada syndrome of denial. Yang kedua, don't underestimate the wisdom of the people. Ingat tu.